Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada trip lagi. Pergi ke mana Jana? Pergi ke Wong Sai Tong lagi. Jom. Kita akan ke Satun, Thailand. So, ada ferry. Kepada yang tak tahu lagi, ada ferry daripada JT Kuah Langkawi ke Satun, Thailand. Jom kami tunjuk macam mana cara-cara nak beli tiket dan masuk ke dalam ferry. Okey, baik tuan-tuan. Bila sampai dekat JT Kuah ni, hampa mai ke bahagian tiket ni. Okey, dia ada tiket, ada banyak kaunter kat sini. Ada Kuala Palih, Kuala Kedah ke apa semua. Hampa mai dekat Langkawi Ferry Service Satun, Thailand. Beli dekat sini. Okey, masa dia kebiasaannya 9.30 pagi lah. 9.30 pagi daripada Langkawi ke Satun. Daripada Satun nak balik ke Langkawi 11.30 pagi masa Thailand lah. Jadi tiket dia RM65. RM65 dewasa, RM55 kanak-kanak, infant RM35. Bagi apa? Bagi pasport. Bagi pasport 3 dan pi pula. Aduh, kita beli tiket lagi kita masuk nah. 9.30 pagi. Okay, settle lah beli tiket lah. So make sure tarikh apa semua betul. Kemudian kita berjalan masuk ke dalam terminal ferry lah. Di JT Kuah ni ada Old Town, ada Starbucks. Lepas tu ada ni kedai spek mata depan ni, Kenangan Coffee, Break Story, Subway. Boleh lah nak beli-beli makan dulu kah sebelum nak naik ferry. Jetty Point. Ini pintu utama untuk masuk ke dalam. Terus boleh nampak Jetty Point duty free. Nak beli coklat ke apa boleh lah. Tapi kita dah nak pergi jalan-jalan Thailand tak belilah. Kalau hampa nak balik pergi ke Kuala Palih, Kuala Kedah boleh lah. Perfume pun ada kat sini. Perfume and cosmetic. Lepas tu contoh kalau hampa nak ambil duit, jangan risau. Jangan kalut, jangan risau. Ada CIMB Bank dan juga Maybank ATM dekat sini. Jom kita keluarkan duit dulu. Okey, dah selesai tukar duit. Sebenarnya kami ada tukar duit di Langkawi siap-siap dah. RM1,000 kami dapat di Langkawi. Di Langkawi berapa currency exchange? 8.08. So sekejap kita tengok dekat JT Tamalang berapa exchange. Lepas tu kita tengok dekat Pekan Cina berapa exchange. Kita nak tengok yang mana lagi offer lagi tinggi, sama ada hampa tukar di Langkawi lebih bagus ataupun tukar di JT Tamalang ataupun di Pekan Cina. Tapi guys, beza dia takkan banyak. Beza dia sen-sen je. Tapi kalau hampa tukar banyak, dapatlah extra lebih sikit, beberapa ringgit macam tu je lah. Tak kisah pun hampa tukar kat mana. Langkawi boleh, di sana pun boleh. Okey, masuk melalui pintu ni ke dalam. Sini adalah kawasan larangan merokok, tuan-tuan. Jangan merokok dalam ni nah. Hormat orang lain. Okey, lepas tu biasanya dalam ni akan terus ke Kuala Palih dengan Kuala Kedah. Tapi rasa timing Kuala Palih, Kuala Kedah hari ni lewat. Jadi dia tak buka lagi lah pintu ni. So, hampa masuk kat sini kemudian belok ke kanan. Hampa belok ke kanan ni. Tu tempat cerah sana tu. Okey, kita akan menghala ke sana. Iaitu pelepasan antarabangsa. Okey, depan ni pelepasan antarabangsa. Sini ketibaan domestik. Ni ketibaan daripada Kuala Palih atau Kuala Kedah lah. Jadi kita duduk dekat sini. Pelepasan antarabangsa untuk ke Satun, Thailand. Tunggu depa buka pintu dulu. Bos kita, sahabat kita. Guys, so bila abang ni panggil untuk buka, masuk dalam ni. Tapi dalam ni tak boleh rakam video. So kena tunggu awal kat sini. So kita akan masuk lorong ni, kita akan masuk cop kat pasport kat dalam. So dalam ni tak boleh record video. Okey, lepas kita dah cop pasport di situ, sini ada tempat menunggu. Toilet pada sini, restroom lelaki dan perempuan. So kita bawa pasport dan kita punya tiket, kita tunggu dekat depan ni, dekat abang ni untuk nak naik ke ferry. Tempat menunggu dia memang luas, geng. Dan orang tak ramai pun guna laluan ni. Mungkin ada hari ramai, ada hari tak ramai lah kot. Okey, sampai kat sini serahkan tiket dekat abang ni. So dia akan check tiket, kemudian masuk melalui pintu E ni terus ke ferry lah. Okey, baik tuan-tuan. Macam tu je proses dia, senang je. Sampai kat JT beli tiket. Apa tengok video yang saya buat ni sampai ke tahap ni, sampai ke dalam ni dah kan. So lepas tu naik ferry je. So, video kedua, kita akan sambung sekejap lagi. Bila kita sampai dekat JT Tamalang, kita tunjuk, kita pergi jumpa Kak Ida. Kita ambil kereta sewa kat dia. Dan kita akan teruskan perjalanan kita ke Engpu Valley Resort. Dekat situ memang best, geng. Follow video ni. Follow saya punya social media. Saya nak tunjuk kat anda kecantikan di Wong Sai Tong tu nanti. Di Satun tu. Okay.
Assalamualaikum. Okey, sambung sikit lagi. Bagi dah salam. Tapi ada lagi nak sambung video. Nak tunjuk ni lah ferry. Tapi ferry lain ni. Kalau tak ferry jenis lain. Ini ferry Langkawi ferry 2. Sebab ferry yang hak biasa tu yang kami duk naik tu dia buat maintenance. So depa ganti ferry lain. So ferry ni lebih besar. Tapi okey lah. Tak tahu laju ke tak. Kalau ferry yang hari tu kami pergi memang laju sebab dia kecil laju. Saya kita tengok berapa jam sampai ke Satun. Biasa itu kami naik dalam antara sejam ke sejam 15 minit lah. So ferry ni kita tak tahu lagi. Harap-harap dia laju jugalah. 1 jam suku jugalah. Alright. Kita masuk ke dalam. Ikut tiket tu ada number. Ikut number lah. Assalamualaikum. Oh, duduk mana-mana boleh? Oh, best lah. Luas lah ferry ni. Duduk belakang je macam mana? Terima kasih. Hai. Sampai pula dah ni dengan abang ni. Kalau hampa sampai kat JT ni nak tukar duit main kedai abang. Lepas tu abang ada kedai apa? Muslim Minimart. Muslim Minimart. Sewa kereta boleh tak abang? Ha? Sewa kereta pun boleh tak? Ada tak? Sewa kereta pun boleh. Roger. Thank you. Okey, macam biasa sampai kat Kak Ida. Nak ambil kunci kereta ni. Tapi kedai dia tutup ke hari ni? Pergi berjalan lagi. Itu Petalung kali ni mana pula? Oh, tak sihat. Okey, tukar duit kat situ, currency money exchange kat sini. Ni ada, boleh ni. Muslim Minimart boleh tukar duit kat sini. Lepas tu kita ambil kereta kat ni, kita terus pergi ke Pekan Satu lah, bui isi minyak. Okey. Okey guys, so kita dah tukar duit, lepas tu dah ambil SIM card kat kau, tambah SIM card kat Kaida, so kita akan ambil kereta. So kita akan pergi ke mana seterusnya? Follow video ni, jangan lupa like, komen dan share. Pakat-pakat main Satun, jumpa Kak Ida, okey? Dan kita ronda-ronda Satun. Assalamualaikum. Okey ni Kak Ida nak abang kata ada diskaun macam mana kak? Kalau Member? jadi member dengan Kak Wanida, Wanida ada diskaun bagi. So kena jadi member lah. Jangan lupa saya bagi nombor Kak Ida. Siapa nak nombor Kak Ida? PM saya bagi nombor Kak Ida. Ada orang call lah Kak Ida? Ada orang saya dah? Okey, hampa like sebab video ni banyak-banyak. Terima kasih. Okey, kita main kat kereta. Tu dia. Kak Ida bagi kereta Suzuki hari ni. Langkawi tak ada kereta ni. Di Malaysia tak ada. Suzuki Cias. Boleh anak. Biji. Abang tengok. Okey, ni suasana JT Temalang. Suasana JT Temalang. Okey lah ni. Oh, nampak. Kali lah. Okey, kita masukkan beg dulu lah.